Stop! Nampak tak masalah-masalah ni yang biasa mengalami di rumah tuan-tuan dan puan-puan? Ini masalah paling penat kalau you nak bersihkan dengan pakai sabun biasa yang you beli dekat supermarket. Oleh itu, David nak kenalkan kita punya MK Descaler. Seperti yang tuan-tuan dan puan-puan nampak, kerak mineral dan kesan-kesan karat senang ditanggalkan dengan memakai MK Descaler kita. Kenapa karat jadi macam ini? Masalah karat ini berlaku kerana nama satu proses dia panggil oxidation. Masalah ini berlaku jikalau logam seperti besi kena kepada air dan oksigen, dan itu akan berlaku satu tindak balas iaitu oxidation. Kalau ini proses berlaku, besi itu akan jadi karat, dan masalah karat ataupun kerak air berbentuk, lama-lama permukaan anda ada satu stain yang susah nak tanggalkan. Oleh itu, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingin nak membersihkan kawasan-kawasan macam ni, mesti pakai kita punya MK Descaler. Lepas pakai, kawasan dah bersih, janganlah letak lagi besi-besi ataupun biar tempat itu bertakung air. Dan masalah ini boleh menghilangkan selama-lamanya. Sebarang pertanyaan tentang MK Descaler kita, sila menghubungi kami di bawah.